Faham? Boleh Jadi macam tu persediaan sebelum kita membida lelongan. Next, pada hari kejadian, tuan-tuan dah hadir ke pejabat tanah ataupun dah tunggu pada platform yang berkaitan untuk membida tadi. Tuan-tuan perlu bertenang dan set target tuan-tuan tadi. Dah tahu berapakah harga yang patut tuan-tuan bida tadi. Jangan membida lebih daripada harga pasaran. Jadi kawal emosi tuan-tuan supaya tak terpengaruh. Especially kalau dalam online ni kita tak nampak. Kita nampak harga tu naik, naik kan. Jadi kalau beli online dia naik, kita seronok je tekan tu, naik kan. Yang itu yang kena kawal. Tapi kalau yang secara fizikal pula, kita ada kat situ, kita tengok orang tu, kita dah nak lawan daripada lagi mahal daripada dia. Tak perlu tuan-tuan. Kawal emosi, set target, ikut kemampuan, beli jangan lebih daripada ke pasaran. Dah set target tadi, beli ikut situ. Dan kalau tuan-tuan berjaya, tahniah. Tuan-tuan dah berjaya membida satu rumah ataupun yang mana saya kira harga tu memang rendah daripada harga pasaran, dan itu adalah peluang untuk tuan-tuan jimat dan memperoleh keuntungan. Ingat, jimat dan tuan-tuan beli murah, tuan-tuan pinjam murah, tuan-tuan pinjam tak banyak, jadi bulanan tuan-tuan sedikit, maknanya tuan-tuan dapat untung lebih. Beli murah, jimat, bayar murah, tuan-tuan boleh untung lebih. Tahniah untuk tuan-tuan apabila tuan-tuan membeli melalui platform rumah lelong dengan bijak dan memperoleh keuntungan yang banyak untuk tuan-tuan.